Bersandar kepada taat, murka, khianat, tokoh menokoh, panjang angan-angan, kesat dan kasar hati, gembira dengan dunia. Bila hilang sesuatu daripada nikmat dunia ni, dia rasa duka cita sangat. Kenapalah aku tak dapat pangkat ni? Saya bawa ke sana kemari nak sangat pangkat. Ya? Contoh dia macam itulah. Berjinak hati dengan makhluk, berasa sepi bercerai dengan mereka. Dia kalau ahli sufi ni, dia duduk seorang-seorang pun dia tak rasa sunyi. Tapi kita tak sampailah peringkat tu kan. Kita ni jenis baru belajar. Ni ulama-ulama lah. Dia duduk seorang pun dia duduk rasa ramai. Sebab apa? Dia ada dengan Tuhan lah. Cukuplah Tuhan sebagai teman dia. Dah cukup lah. Kalau kita tak sampai, kita tak boleh duduk seorang-seorang. Nak kena ada kawan baru kita rasa terhibur. Orang ahli sufi dia duduk seorang pun rasa terhibur dah. Sebab apa? Cukup Allah sebagai penghibur dia. Tu kalau kita dapat yang tu tak tahulah. Hebatlah, seronok sangatlah tu. Ceroboh, tergopoh gapah, kurang malu dan kurang belas kasihan. Ni semua sifat-sifat mazmumah. Apabila kita belajar nanti sifat-sifat ni, insya-Allah kita boleh buang satu-satu, kita boleh buang. Tapi kena mujahadah lah. Nak kena buang satu-satu tu pun bukan senang, susah tu. Kata Imam Ghazali, maka mengetahui batas-batas ini, hakikat sifat mazmumah, sebab-sebab sifat mazmumah, hasil daripada wujudnya sifat mazmumah, dan cara nak ubat sifat mazmumah ni, semua ini adalah ilmu akhirat dan ilmu fardu ain. Yang ni kita kena faham. Ilmu fardu ain maksud dia semua orang kena belajar. Kadang-kadang peringkat ulama pun dia tak belajar benda ni. Lagi Imam Ghazali dia ada sentuh. Bila Imam Ghazali dia tanya kepada ulama-ulama fiqh, ujub ni apa benda, macam mana cara nak bagi hilang, ulama fiqh tak boleh jawab. Sebab mereka tak kaji bahagian tu. Dia duk kaji pasal li'an, pasal zihar, pasal zakat. Padahal benda-benda tu fardu kifayah, ada orang dah buat dah. Yang ni benda fardu ain, setiap orang mesti belajar. Ya? Bukan kata kita orang biasa tak ada. Ulama-ulama pun kadang-kadang tak ada ni ilmu pasal muamalah ni. Okey, maka mengetahui semua ini adalah ilmu akhirat dan fardu ain menurut fatwa ulama-ulama akhirat. Orang yang memalingkan muka dari ilmu tersebut adalah binasa dengan kekuasaan raja segala raja di akhirat. Siapa yang tak mau ambil tahu pasal ilmu-ilmu ni, dia khawatiri di akhirat nanti dia kena teruk. Ya, kena teruk. Sebagaimana orang yang memalingkan muka dari segala pekerjaan zahir adalah binasa dengan kekuasaan pedang raja-raja dunia. Kita di dunia ni, bila kita tak sembahyang, tak puasa, tak bayar zakat, kita akan kena tangkap dengan pemerintah. Dan pemerintah akan hukum kita. Tapi di akhirat nanti, kalau kita tak tahu ilmu mazmumah mahmudah ni, kita kena pula di akhirat dengan pemerintah akhirat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pandangan ulama fiqh tentang fardu ain itu adalah bersandarkan kepada kepentingan dunia. Jadi ulama-ulama fiqh ni, dia kurang ambil tahu pasal sifat mahmudah mazmumah ni, sebab mereka ni pandang dunia saja. Macam mana cara nak selesaikan permasalahan di dunia, macam mana nak bagi orang pergi buat ibadah haji, macam mana nak bagi orang selesaikan masalah zihar, macam mana nak selesaikan orang yang nak berpuasa. Semua tu pasal akhirat, pasal dunia. Tapi kalau pasal akhirat tadi, dia melibatkan persoalan hati. Yang tu yang dikatakan ilmu muamalah. Apabila ditanyakan kepada seorang ahli fiqh tentang erti daripada erti-erti ni, itulah ilmu muamalah tadi semualah. Umpamanya tentang ikhlas, atau tentang tawakal, atau tentang riak, maka ulama fiqh ni tadi akan tertegun. Sedangkan kerana fardu ainnya, apabila diabaikan akan mendatangkan kebinasaan di akhirat. Macam mana ulama-ulama fiqh pada zaman Imam Ghazali, mereka boleh abaikan ilmu muamalah, sedangkan yang ni ilmu fardu ain. Dia duk mengajar orang lain tentang semayang, tentang Al-Quran, tentang hadis semua. Yang ni pun dia tak kuasai. Padahal yang ni fardu ain. Tu yang Imam Ghazali dia kritik ulama-ulama fiqh zaman tu. Sampaikan ulama fiqh di Morocco Maghribi zaman tu nak bakar kitab Ihya. Imam Ghazali balas pula, dia doa, sebagaimana mereka mengoyak kitab aku, macam itulah kerajaan mereka akan dikoyak. Dan memang betul, kerajaan di Afrika Utara tu runtuh di tangan anak murid Imam Ghazali sendiri. Sebab mereka memusuhi kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi cuba tanya dekat ulama fiqh tadi, pasal li'an, pasal zihar, lumba kuda memanah,
nescaya akan diletakkannya di hadapan kamu berjilid-jilid buku dengan terperinci lagi mendalam. Kalau tanya pasal hal ehwal dunia ni, ibadah-ibadah di dunia ni, tanya ulama fiqh tu, dia bawa main kitab. Dia longgok kitab depan kita, macam-macam dia boleh cerita. Tapi bila Imam Ghazali tanya ujub ni macam mana, dia tak boleh jawab. Padahal benda tu benda fardu ain.